Salam sejahtera. Nama Arif Aiman Hanapi terusgah membuktikan mengapa beliau dianggap sebagai aset terulung bola sepak negara. Menerusi data terbaru daripada laman SofaScore, pemain sayap lincah ini bukan sahaja cemerlang, malah mendominasi 3 kategori utama secara serentak. Beliau menduduki tangga teratas dengan 17 penglibatan gol, gol campur bantuan gol, mengatasi rakan sepasukan, Jairo da Silva yang mencatatkan 14 penglibatan. Arif Aiman merekodkan purata 4.6 hantaran kunci, key passes, bagi setiap perlawanan. Angka ini meletakkan beliau jauh di hadapan pencabar terdekat, Faisal Halim. Dengan purata rating 9.25, Arif memintas nama-nama besar termasuk Bergson da Silva, pukul 8.24, untuk muncul sebagai pemain dengan prestasi paling konsisten dalam saingan liga. Statistik ini bukan sekadar angka, tetapi bukti kematangan dan impak besar yang dibawa Arif Aiman dalam setiap perlawanan yang dihadapi.